Hei, dia ni makan koci tak erti nak buang kulit. Weh, tak itu lah. Han jangan risau mesin ni bukan mesin kaleng-kaleng Han tengok. Weh, sempoi Nasib baiklah aku beli vacuum ni. Weh, sempoi lah vacuum ni. Mana hang dapat ni? Weh, Han nak buat apa kan? Angkat dia lah. Lah, tak payah. Dia Uish. boleh naik sendiri. Han nampak Sempoi tu. Dia ada sensor. Betul Tengok. kan. Dia ada slow. sensor. Nampak? Kalau kena kat dinding kan, dia Ha. slow. Lepas tu, lagi dia konar. Nampak kan? Ini bukan puluh-puluh je kau? Bukan Yang ni dia mahal sikit. Tapi yang puluh-puluh tu dia tak open okey. Yang ni Han tengok kapet pun dia boleh naik kan tahu tak? Sempoi lah, dia ada sensor tu. Betul. Kadang-kadang kan habuk ni kita tak nampak kan. Cuba Han buka yang dalam tu kan. Ni, buka dekat belakang ni Belakang tu. Saya buka. Weh. Buka tu. Oh, ni tangki dia. Betul. Han cuba tengok. Weh, saya weh, dia habuk tu. Banyak kan ni. Rambut-rambut semua ada lah. Ni dalam ni. Tu kan. Yang sempurna kalau kata bateri dia nak habis kan. Dia charge sendiri weh. Oh, ni tempat cas dia kan? Ni tempat charge dia. Weh, Kalau Han tak pandai percaya, Han tengok dia balik. Sat. Han tunggu. Sekejap lagi dia balik. Pandai dia balik Han nampak dia patah balik dia charge sendiri kan. Oh, sempoi-sempoi. Ni kalau kata nak beli, macam mana weh? Ni kalau kata Han nak beli kat vacuum ni kan. Han tekan dekat beg kuning tau. Okey, harga dia. Okey lah. Okey lah. Han Jangan tengoklah balik, puas hati kot. Sempoi-sempoi.